Alhamdulillah, hari ini kita syukur banyak-banyak kepada Allah SWT kerana yang pertama kita masih lagi diberikan Allah kesihatan yang baik di bulan Ramadan ini, dan yang kedua kami rasa terharu atas kesudian Datuk Tun Faisal untuk turun bersama-sama ke bahagian Padang Serai, dan kebetulan hari ini kita ada juga program sentuhan kasih Ramadan, yang mana kita pergi ke pasar Ramadan. Kita mengagihkan makanan seperti buah kurma, kuih muih, ayak dan lain-lain lagi lah. Dan ini adalah pendekatan yang kita ambil sejak daripada dulu lagi, mendekati rakyat dengan cara kita bertemu secara terus. Mungkin ruang yang lain agak terhad untuk kita berjumpa dengan rakyat, tapi bila ada program-program turun padang seperti ini, yang kita tidak ada protokol, hanya rakyat bebas untuk bertemu dengan pemimpin ataupun bertemu dengan wakil rakyat, dan dalam masa sama dia boleh menyampaikan, menyuarakan sama ada aduan ataupun apa-apalah perkara yang berkaitan. Kalau dalam konteks Ludah itu sendiri, dia boleh sampaikan terus kepada saya. Dan kita juga menghulurkan bantuan-bantuan walaupun dalam bentuk juadah. Ini juga dapat membantu meringankan beban, terutama sekali kelompok B40, kerana bukan semua orang mampu untuk membeli juadah dalam kadar yang banyak, menangkan harga makanan hari ini pun tinggi, disebabkan ini kita tak boleh nak salahkan peniaga, disebabkan faktor ekonomi itu sendiri. Kerajaan tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mengawal harga barang, jadi kesannya peniaga terpaksa menaikkan harga barangan, dan pembeli yang menjadi mangsa yang terakhir.